Guys, korang nak tahu tak, Afas sudah pun melancarkan kapcai pertama dorang, kapcai yang mampu milik, iaitu Kencana 115, bernadikan enjin daripada Suzuki, iaitu Suzuki Smash. Motor ni dikuasakan dengan enjin 113cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 9.25 horsepower. Apa yang menarik adalah dari segi penjimatan minyaknya. Dikatakan 1 liter boleh pergi sekitar 68 km. Jimat sangat tu guys. Dan dari segi dia punya reka bentuk dia memang basic dia daripada Suzuki Smash 115, tapi Afas sudah pun menaik taraf dari segi lampu. Lampu dia menggunakan lampu fully LED. So dekat atas ni DRL. So ni lampu utama dia. Dan signal dia macam ni, cantik guys signal dia. Dan dekat signal dia pun ada lampu DRL. So ni reka bentuk dekat bahagian hadapan. Dekat bahagian hadapan juga dia hadir dengan single disc, single port caliper daripada Nissin. Alright. So dari segi pandangan sisi macam ni. Okay. So belakang dia pun nampak begitu sporty guys. Nampak lampu belakang dia pun cantik guys. Dan dia menggunakan reka bentuk yang tajam-tajam lah. Untuk dia punya sistem suspension belakang menggunakan dual shock daripada KYB. So dekat belakang ni dia hadir dengan brake drum saja, brake drum yang biasa saja. Okey, untuk kapasiti tangki dia adalah 4.2 liter, tapi sesuai untuk motor ni sebab dia punya penjimatan api tu sangat-sangat jimat, iaitu 1 liter boleh pergi 68 km. So dekat bawah seat ni pun ada ruang storage yang agak besar jugalah. Cukuplah untuk korang letak baju hujan korang. Harga motor ni dijual pada harga RM5,799. Dari segi pilihan warna pula ada 2 warna, satu warna biru dan juga satu warna merah. Jadi apa pendapat korang pasal motor Kencana 115? Segurau je guys, Kencana 115 daripada Afas ni. Cuba komen dekat bawah.